Kata F. Jose, puisi adalah emosi, cinta, gairah, kesedihan, dan segala sesuatu yang bersifat manusiawi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Imamnya Rengganhun, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Layar dengan kod YEA 2403. Pada hari ini, saya akan meresensi senaskah buku yang berjudul Kembar Fikir di Tanah Senja. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan perkenalkan anda dengan buku ini. Buku ini ditulis oleh Lim Kim Hui dan mengandungi sebanyak 195 halaman bercetak. Cetakan pertama buku ini pada tahun 2007 dan cetakan kedua pada tahun 2009. Buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini mengandungi sebanyak 167 buah puisi. Kebanyakan puisi ini ditulis ketika penulis berada di luar negara, yaitu di Eropah. Oleh itu, tajuk buku ini Kembar Fikir di Tanah Senja, yaitu Tanah Senja yang merujuk kepada konsepsi Eropah sebagai sebuah benua matahari tenggelam disebut Abendland. Secara harfiah, tanah lewat petang atau senja dalam bahasa Jerman. Puisi-puisi dalam buku ini juga merupakan kritikan tajam terhadap isu-isu nasional dan global. Daripada 167 buah puisi yang ada dalam buku ini, terdapat 6 buah puisi yang berjaya membelai hati saya. Puisi yang pertama adalah puisi yang bertajuk Kabar Buat Ibu Tua. Mengisahkan tentang seorang pemuda yang terpaksa merantau menimba ilmu di Menara Gading. Dia berjanji dan berazam bagi membawa pulang segunung ijazah kepada ibunya. Kerana pengorbanan ibunya yang menjaga dia dari kecil. Puisi yang kedua adalah puisi yang bertajuk Hujan Dalam Diri. Mengisahkan tentang hati nurani, fikiran dan perasaan bodoh yang meracuni hati kita. Dari puisi ini, kita belajar bahawa musuh utama dalam diri kita bukanlah orang lain, tetapi bagaimana kita mengatasi ego, kesombongan dan keraguan dalam diri. Jika kita ingin mengubah dunia, kita perlulah mengubah diri sendiri. Puisi yang ketiga adalah puisi yang bertajuk Di Lautan Bahasa. Puisi ini merayakan kebesaran dan keluasan ilmu dalam bahasa Melayu yang mengatasi batas pemikiran dan membuka cakrawala baharu dalam seni bahasa. Oleh itu, usaha untuk memartabatkan bahasa ibunda ini perlu dilakukan agar dapat diwarisi generasi muda dan tidak pupus di tenggelam zaman. Puisi yang keempat adalah puisi yang bertajuk Hutang Sejarah. Berkisar tentang hutang budi yang akan sentiasa dikenang dalam sejarah hidup kita. Dalam puisi ini, orang yang paling berjasa kepada kita adalah ibu kita. Pengorbanan yang dilakukannya amatlah besar. Walau segunung emas sekalipun tidak akan mampu membayar jasa dan budi seorang insan yang bernama ibu. Jasamu ibu sentiasa dikenang. Puisi yang kelima adalah puisi yang bertajuk Kalau Rindu Itu Menggigit. Mengisahkan tentang perhubungan jarak jauh. Semakin jauh jarak, semakin kuat rindu mencengkam hati. Rindu itu wajar, tetapi kita kenalah pandai mengawalnya agar tidak memudarat dan merosak diri kita sendiri. Puisi yang keenam adalah puisi Kau Terlalu Cepat Berubah. Mengisahkan tentang hubungan percintaan, di mana salah seorang berubah sikapnya. Berubah dan cepat menyerah hanya kerana bisik-bisik orang dan godaan dunia. Sang ingkar pergi, sang setia menanti dengan penuh sabar,
mengharap si dia kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang penyair tidak hanya berjalan, tetapi membaca setiap jalan yang dilaluinya. Pengemaraan akan memberikan kita peluang untuk melihat dunia dengan cara yang lebih puitis. Dari lautan luas hingga lorong kecil yang sunyi, setiap sudut dunia menyimpan kisah yang menanti untuk diterjemahkan ke dalam bait-bait puisi. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya mendeklamasikan serangkap puisi. Tak apalah sayang, jika mengingatiku akan mengisi sakit di dadamu, kau simpanlah daku di balik sayap kenanganmu. Sekian, terima kasih.